Dan suasana yang begitu nyaman sekali pada petang ini di Likas untuk kita menyambung saingan dalam pertandingan Piala Malaysia musim 2025-2026, iaitu untuk perlawanan yang ke-15, perlawanan timba balik di antara Sabah FC berdepan dengan Melaka FC. Ernesto Pumipa mengambil sepakan ini ke Fapus. Ada tandukan masuk. Kesilapan daripada penjaga gol kerana keluar tetapi tidak mampu untuk melakukan pintasan. Cuma sekarang ini untuk mengesahkan jaringan ini milik siapa. Seolah-olah macam ada sentuhan yang terakhir yang dilakukan oleh Darren Lock dari tandukan yang dilakukan oleh Gabriel Perez. Gol pertama perlawanan. Penjaga gol keluar, penjaga gol perlu untuk melakukan sesuatu. Haziq Aiman, dia dilindungi oleh rakannya dan sentuhan yang terakhir yang dapat dilihat adalah dari Darren Lock. Tak pasti. Kita lihat kepada kedudukan Eden Mugajic dan kemudiannya Darren Lock juga yang berada di depannya melakukan sentuhan yang terakhir. Tandukan daripada Gabriel Perez. Tidak dikira, jadi tidak ada jaringan. Kedudukannya adalah 0-0 dan juga 2 sama secara agregat. Perez yang melakukan tandukan. Mujacic memang dalam kedudukan offside. Palikanos. Kawalan yang baik dan tolakan yang dilakukan di situ oleh Darren Lock. Tetapi sayang Mujacic tidak dapat melakukan sentuhan terakhirnya selepas kawalan yang dilakukan oleh Darren Lock tadi. Pak Wanggil mengambil sepakan ini. Dikeluarkan oleh Darren Lock. Satu lagi hantaran yang menarik. Namun begitu tangkapan cemerlang dapat dilakukan oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Lihat kepada pengalaman yang dimiliki oleh Khairul Fahmi itu yang membolehkan beliau membaca. Dan Omar dapat membuat juga cross rendah dikeluarkan oleh Dominic Tan. Hanya sampai kepada Rovin Tiren. Dikejar antara Perez dan juga Aiman. Ada pemain Melaka yang terbaring ketika ini. Fergus Tierney. Hantaran ini terlalu ke dalam untuk Aiden. Kecederaan yang dialami oleh Syaril Fikri. Cuba dirawat di situ oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Oh. Ada hadangan keras yang dilakukan oleh Gary Stephen Robert ke atas Syaril Fikri sebenarnya. Ini bukanlah off ball. Ini adalah situasi di mana seorang pemain merembat, seorang lagi cuba menampan. Dan apakah keputusannya? Dia dah pegang. Dia dah pegang kad. Dan Gary dilayangkan kad merah. Diklasifikasikan sebagai hentakan ke atas Syaril Fikri. Tuan rumah kekurangan seorang pemain ketika ini. Di sinilah insidennya di mana dia meluru dengan sedikit pecahan yang dilakukannya ke atas Syaril Fikri. Corner kick ini diambil. Terlepas dan percubaan baik masuk. Rembatan kaki kiri yang dilakukan oleh Aiman. Dia berjaya untuk meloloskan diri daripada kawalan dan kemudiannya dia meluru untuk mendapatkan
rempatan dan dengan peluang kepada dirinya. Aiman, Cik Rashid. Oh, terlepas. Peluang di sini untuk Cik Rashid melengkapkan kemenangan untuk melangkah ke suku akhir Piala Malaysia. Selepas Dominic Tan tidak dapat melakukan clearance. Oh, ada penyokong Melaka di sini rupanya. Sampai juga ke likas. Tertewas buat kali yang kedua. Cik Rashid Shah Alim yang mengambil kesempatan di atas kesilapan yang berlaku untuk dia menewaskan Karol Fahmi Cekman. Satu clearance jauh Aiman dan Cik Rashid membawa bola ini ke tengah, tak kena clearance yang dilakukan oleh Dominic. Dan walaupun dapat dihalang pada awalnya oleh Dominic Tan, tetapi bola itu melantun-lantun dan kemudiannya masuk pintu gol yang sudah ternganga. Cik Rashid Shah Alim membawa Melaka setakat inilah ke suku akhir. Umar Hakim, Melaka masih lagi belum puas, belum cukup. Satu lagi peluang. 3-0. Gol yang kedua dari Ahmad Aiman Syamsaldin Abdul Lazim. Dapat kita lihat menggunakan kesempatan ini, kekurangan seorang pemain daripada pasukan tuan rumah. Cross yang dimahukan oleh seorang striker tinggi lampai. Dan kemudiannya dia berjaya untuk melakukan tandukan placing, mengelirukan Karol Fahmi dan juga Ra Wilson. Ernesto Amantegi Pomipa yang berada di belakang tidak melakukan sebarang cabaran kepada Aiman. Tampanan dapat dilakukan, namun begitu Nizaruddin Jazi, peluang untuk beliau dan tolakan berjaya dihalang. Peluang lagi sekali, namun begitu Do Dung Yun merembat tinggi, namun Melaka berjaya untuk ke suku akhir saingan Piala Malaysia dengan kemenangan secara agregatnya, menumpaskan pasukan Sabah di perlawanan yang ke-15, iaitu round of 16 dalam saingan Piala Malaysia 2025-2026.